Welcome. It's okay. Handsome boy. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijak Celoran. Salam Ramadan. So sekarang ni kami on dua ke lokasi kebakaran hutan. So Cik Derman ada, Ijak ada dekat Jerawat Raya orang cakap Jerawat Raya. So ada Muhaimin, ada Hafizul, Cik Syahril di hadapan, Pandu, Pak Non. Kat sini pun dah nampak asap tu. Bawa masa jom kita ke lokasi. Let's go. Asap tebal guys. Jauh kita tengok lokasi tu. Oh itu dia. Itu dia, tak bukit tu dia. Hal yang macam. Itu dia guys. Rumah Cik Ju depan tu bang. Cik Ju? Oh ya. Dari mana? Saya Berjaya. Ini tu dah panjang dulu je. Oh ya. Macam mana guys? Kalau nak naik potong sana, kita boleh ikut parit tu. Kalau potong balik jauh ah. Jauh. Tak nak patang balik. Masuk sendiri je, kita masuk je lah. Cik laluan. Jago ada kawat ni. Tajam ni. Okay, wait. Masuk guys. Okay guys, mantap guys. Oh ni. Mantap Cik. Boleh nak tutup dah. Panas. Woohoo. 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 Mantap jang. Aduh. Itulah. Ni confirm apa ni? Ada orang bakar sampah. Dia merebak kan. Ni kalau angin kuat ni boleh naik balik. Ada Muhai. Tidak ada ni. Ini pun silap ada orang bakar sampah ni. Marah. Tak marah. Bulan puasa ni yang mama ke? Tak marah. Jom naik atas. Luas mata memandang kan. Oh sana ada api lah. Sana lah. Jang sana Jang. Pergi sana lah. Jom. Ikut mana meh? Meh mana meh? Oh atas tu. Jap. Hero Tamil sampai. Ini je. Allah Akbar. Patah lah kayu aku. Pergi kat mana tadi?
Sekejap. Okey. Baik dia model. Wah. Mantap ya. Oh, dapat mati ni okey dah ni. Ni dia tak girang ni. Sekejap cari ranting. Pak Non. Mana Pak Non? Ni kawasan Pak Non ni. Aku dah biasa naik dah sikit ni. Oh. Ya, nah. Tak lah. Oi. Kau tengok Pak Non tengok. Kau tengok. Wah. Betul. Ha? Oh, abang kita kosong Mantap bang, mantap. Oi, panas. Bola pasal. Belum puasa pula tu. Dia untuk akhirat lah. Guna akhirat bang. Guna akhirat. Betul. Dah lama bang. Apa dah? Kat sini tadi madam daripada sana. Ya ke? Saya orang. Betul? Saya duduk sana. Oh, Dia boleh bakar. aduh makan ni. Bakar apa tu? Ha. Tu dah agak dah. Tak ada ganting ku patah. Mantap Air. Air minum ke apa? Ganting tak kuat lah. Sebab macam dah nak terkawal lah ni. Ni asap mantap lan. Bulan puasa lan kan? Ya. Bulan puasa punya orang cakap apa, buat kerja. Dugaan. Betul. Kuat ni, kena kuat. Ni kuat. Oh. Baru pukul 12 tu. Pukul 12 Pukul 12 tu ni. Mantap man. Ada lagi? Yang penting kita dapat kawal yang nak ke perumahan je kan? Kalau Pak Noh ada awal. Kalau Pak Non tak ada tak ada. Kalau perumahan lagi dia makan-makan pergi sana belakang tu perumahan. Perumahan juga. Aduh. Nak ke sana jauh lah. Kena pergi sana lah. Ada ke? Degil api. Naik balik tu. Oh, Sedang dah sampai ya? Sedang sampai. Sedang sampai dah. Patutnya suruh dia pergi sana je. Sorry ke Pak Non jumpa geng lama. Di cover belah sana kan. Sedang pergi sana. Kamu sana dah. Ada. Yo, pergi api kilang ke? Api ni kilang tadi. Jadi lah api tu. Kilang. Kita mesin lah. Oh, mesin. Boleh mampu jalan. Hop. Tanker dah sampai. Bantuan tanker dah sampai, mantap. Api turun bawah guys. Sambung. Dia curam. Sampai sini boleh? Sampai sini boleh? Tinggal ni lah. Masalahnya ada atas kau naik dah. Oh, naik pula sana. Ini betul-betul pindah padang ya. Dia tak boleh tinggal. Ya? Hitam ni. Dia memang kalau dah tinggal sikit ni. Tak padam bang.
Tak, air tak kuat. Ini kalau dugaan, dugaan. Oh, dugaan. Ini yang dikatakan dugaan. Okey lah, settle lah. Okey. Di sana. Tu nak bagi sejukkan yang tu ujung. Sana tu tahu. Ni dia berpusing tau. Dia berpusing dari sana, dia pusing. Sana dia pusing ke sini. Kang, kek. Nanti bagi saya sini. Ha? Pos lah. Satu ha. Boleh pas sini ya? Pas sini ya, pas sini ya. Pas sini ya. Oh, mati dah. Tak boleh masuk. Bila yang? Sampai sana yang. Ikut orang sampai sana. Ha? Ikut orang sampai sana api ya. Turun. Turun. Tak ambil. Hos kecil. Satu, nozzle. 68 mix. Sabar sikit lagi. Mantap man. Nice. Ini kita break sana lah dulu kan. Boleh? Penting dia boleh menembak ah. Jom buat satu hari kita tarik sampai sana ya. Apa? Ya. Satu lagi kecil. Kalau ni. Okey. Bawa sana Makcik. Pasang tu pasang. Oh, gitu. Ni dah habis ni ujung je. Dah. Boleh oh, sampai. Tengok, mantap ya. Hai. Api. Woohoo. Okay, go. Mantap ya. Paling mentah ni. Dah. Ya. Nice. Dapat break okey ni. Pergi tengok sana jap jang. Okey. Situ jang. Nampak kan? Bawah sikit jang. Kanan sikit. Oh, ada lagi sampai sini. Apa kita pakai alat tradisional. Oh, ada yang sedang. Okey. Sampai situ aja go. Sampai situ je. Bawa balik api kilang kan? Tengok nak mau tinggi sudah.
Oh, sikit tu habis. Sambung gear. Dia orang ada. Kat air. So pressure kuat sikit. Kita kat sini aja. Jom ah. Oh tembak kita orang cover pakai daun dulu. Jaga ada longkang tu. Bahaya. Okey. Basah aku. Lagi dulu. Okey. Tu kena air. Okey, stay situ. Nice. Okey. Basah aku. Lagi. Okay, ngam. Sikit lagi. Bara ni yang jahat ni. Oi. Okey sana cik. Terkawal. Oi, naik pula api. Okay, done. Nice. Wey. Mantap, selesai. Nice. Ini lagi ya daripada api kilang kan? Oh. Mana bincang weh. Jadi. Tu balik. Dia punya mesin apa benda lah kat atas bakar. Kena buka kat mesin tu. Hoi, hujan dah lah. Jom. Welcome. Okay. Okay meh, mantap meh. Tak terkata guys. Alhamdulillah selesai. Kebakaran hutan. Karak-karak. Belum puasa tekak kering. Kebakaran. Kebakaran hutan. Jam pun dah pukul 7 guys. 7. Jadi. Hello guys. Hari ni betul-betul menduga kejantanan abang-abang bombers. Walaupun dengan berpuasa, kami tetap bersemangat. Okey, jumpa lagi tahun depan. Aduh, Cik Syaril dia antara orang yang pertama tadi lah pergi ke depan tengok lokasi kan. So memang panas sangat. So geng-geng semua pun sedang mengangkat tangan ke atas keletihan. Jangan lupa sama sekarang apa? Saya sekarang kegelapan. So, selesai, mantap. Let's go. Terima panon kan. Terima kasih kerana menonton video ni dari awal sampai habis. Nak cakap pun dah tak larat. Ketika kering. Terima kasih. Teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoren Bomber. Terima kasih banyak. Salam Ramadan, selamat puasa. Assalamualaikum.